KLFM lepak di Ahad 3.40 hingga 4.14 petang. 34 jam kita suka di KLFM, rentak interaktif kota. Assalamualaikum dan juga selamat petang Kuala Lumpur. Terima kasih kerana mendengarkan 34 je KLFM Lepak di. Kali ini anda bersama dengan Mimi Wala selaku penerbit dan juga saya Zima, dan kita berada di Jadi Batik. Okey, bersesuaian dengan cuti sekolah adik-adik dan juga ramai yang tengah bercuti sekarang ini kan. Mungkin nak bawa anak anda untuk belajar mencanting batik dan juga nak tengok apa yang ada di sekitar Kuala Lumpur, bolehlah datang ke Jadi Batik ini. Okey, dan kita beritahu kepada anda untuk 34 minit seterusnya siaran KLFM ini anda boleh saksikan di fanpage KLFM Rentak Interaktif Kota sekarang, dan kita akan berada di Jadi Batik ini selama 34 minit untuk melihat apa yang ada di dalam. Dan sikitlah Jadi Batik ini merupakan salah satu pusat kraftangan batik terbesar di Kuala Lumpur, dan juga lawatan batik boleh diadakan pada setiap hari. Kalau anda nak datang hari apa pun boleh, janji beritahu mereka dahulu, dan juga pelawat dilalukan untuk menikmati cara batik dibuat, bercakap dengan artis yang mencanting batik pun boleh juga, dan juga anda juga boleh belajar kisah di setiap batik yang dicanting oleh mereka, dan juga anda boleh buat sendirilah cenderamata batik untuk dibawa pulang. Maknanya anda canting, lepas tu anda bawa balik tau. Okey, dan juga selain bikin batik, ada juga kawasan runcit untuk pamerkan hasil-hasil yang telah pun dicanting oleh artis-artis batik di sini, dan juga anda juga boleh datang untuk mendapatkan penerangan mengenai apa yang ada dalam Jadi Batik ini. Jadi sebentar lagi kami akan dapatkan tetamu dari galeri Jadi Batik ini untuk bercakap dengan lebih terperinci tentang galeri ini kepada anda. Kita akan kembali sebentar lagi dalam 34 je KLFM Lepak di Jadi Batik. Jadi nantikan sebentar lagi, terus bersama dengan KLFM. KLFM lepak di Ahad 3.40 hingga 4.14 petang. 34 jam kita suka di KLFM, rentak interaktif kota. Tiap hari ke Central Market, naik lati bayar RM1. Keluar je rumah semuanya duit. Kalau tak kerja memang sakit. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, semuanya kena duit. Pasal datang buat rombongan, bertaling straight jadi tumpuan. Ada yang beli buat tangan, itu semua barang tiruan. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, memang jadi tumpuan. Dari Central Market ke Chowgate Road, naik bas pula kena berebut. Kalau jam semua tersangkut, kalau tak jam macam ribut. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, memang geram kabur. Right, go. Jumpa abang, buat duit lorong belakang, dikejar polis dari lintang bukan. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, memang banyak barang. Nama polis sudah berabuk, pas orang lain ia sibuk. Bila bercakap teranggu-anggu, silap-silap lu ketuk. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur,
pergi sana sini. Alih-alih terus di Kuala Lumpur. Yeah, 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 Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Ramai yang busybody. Kuala Lumpur. Ramai yang busybody. Ozan. Kuala Lumpur. Ramai yang busybody. KLFM lepak di Ahad 3.40 hingga 4.14 petang. 34 je kita suka. Di KLFM Rentak Interaktif Kota. 34 je KLFM lepak di Jadi Batik di Jalan Inai Kuala Lumpur. Tadi saya seorang, sekarang ini saya dah ada tetamu bersama dengan saya. Kita bersama dengan pengarah pemasaran Jadi Batik iaitu Puan Syara. Pasti Puan Cik. Cik, Cik Syara. Sebab saya nampak dia kecil, comel lagi kan. Muda-muda dah jadi pengarah pemasaran. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi kita nak tahu dulu mengenai Jadi Batik ni. Sebab nama dia unik. Jadi kenapa menggunakan perkataan Jadi Batik ni agaknya? So, perkataan jadi sebenarnya diambil daripada core values kami. So, J for joy, because kami percaya bahawa membuat batik memberi kegembiraan kepada setiap individu. Oh, okey. Dan seterusnya A untuk adaptability. So, kami memang mengikut peredaran zaman. Kami cuba untuk mengincorporate motif-motif yang baru yang sesuai dengan masyarakat zaman sekarang. Oh, okey. And seterusnya D, diversity. So, Malaysia merupakan satu negara yang mempunyai pelbagai budaya. Jadi, kami cuba untuk incorporate motif-motif yang melambangkan setiap individu dari pelbagai budaya. Okey. Dan seterusnya I, integrity. Kami percaya bahawa kerja yang telus adalah sangat penting dalam menghasilkan batik yang autentik. Oh, tu dia. JADI. Hafal ni Syara dah bertugas kat sini berapa lama, Syara? Oh, saya sebenarnya start daripada intern dekat sini. Oh, okey. Tahun 2022. So, baru je lah. 2022, 2024 lama lah tu. Kalau ada masuk 10 orang dari senior. Okey, jadi Syara, apa yang boleh dilakukan oleh pengunjung waktu hadir dekat galeri Jadi Batik ni? Apa yang diorang boleh lakukan? Apa aktiviti ada kat sini? Boleh cerita sikit? Boleh. Kami berikan tour secara percuma kepada pengunjung. So, kalau pengunjung datang, para staf kami akan membawa mereka, tunjuk mereka sekeliling kepada workshop kami. Boleh tengok artis-artis kami melakukan batik dan juga cantik. So, kalau mereka nak try sendiri buat batik, diorang boleh join kelas kami. Kami ada buat batik dekat tote bag, buat batik dekat t-shirt, color, and also kalau nak experience buat batik sendiri, mereka boleh try our standard dekat A3 size. Oh, A3 size. Okey. Jadi itu aktivitinya. Tapi kalau waktu untuk datang beramai-ramai ataupun waktu untuk datang sendiri-sendiri, bila waktu operasi dekat sini Jadi Batik? Oh, kami buka setiap hari. Oh, setiap hari, okey. Ya, 9 sampai 5.30 petang. Ya. So, mereka boleh datang sini melalui yang terdekat adalah TRX. Ya, mereka boleh datang dalam, kalau jalan kaki dalam 5 minit macam tu. Oh, mana cuti umum pun buka juga lah? Cuti umum pun buka. Oh, okey. Tak ada cuti? Yes. Cik Syara tak ada cuti? Okey. Kalau untuk keseluruhannya, kalau boleh nak diceritakan daripada batik, batik ni ada banyak proses kan? Daripada artis, daripada melukis ataupun mencanting ni hinggalah ke proses yang akhir, berapa ramai artis yang ada kat sini? So, kami total include intern, kami ada 14 orang artis. Tapi mostly semuanya berbakat, mempunyai kelebihan membuat batik dalam 10 tahun macam tu. Oh, dia kena betul-betul ada pengalaman baru boleh datang. Betul. Okey, nanti kita tengok pengalaman mereka nanti. Kita ada demonstrasi untuk buat batik. Dan juga kalau ada pendengar ataupun penonton yang nak datang melawat kan, ataupun nak menyertai kelas buat batik ni, ada pendaftaran ke ataupun ada bayaran yang dikenakan ke macam mana? Oh, betul ada. So, harga mengikut jenis kelas. Setiap kelas harganya berbeza. Paling murah kami ada RM38. Okey. That one kalau saja nak try color batik. So, that one kecil je size dia, 12cm kali 12cm. Ya, tapi kalau nak experience batik, like buat canting dari awal, color,
That one boleh buat yang A3 standard size tu dalam RM68. Oh, tak mahal lah. Tak mahal, murah je. Okay. Kalau ada kumpulan mesti lagi rendahkan harga. Depends jugalah. Okay, baik. Itu dia kita bersama dengan Cik Syara, selaku pengurus pemasaran. Ataupun pengarah pemasaran bagi Jadi Batik, dan juga sebentar lagi kita bersama dengan artis yang menghasilkan karya-karya di sini. Selepas ini terus saja bersama dengan 34 Je KLFM lepak di Jadi Batik, Jalan Inai, Kuala Lumpur. KLFM lepak di Ahad 3.40 hingga 4.14 petang. 34 Je kita suka di KLFM Rentak Interaktif Kota. Di Ahad 3.40 hingga 4.14 petang. 34 Je kita suka di KLFM Rentak Interaktif Kota. 34 Je KLFM lepak di Galeri Jadi Batik yang diasaskan pada tahun 1976 bersama dengan penerbit Mimi Wala dan juga saya Zima, dan juga kita bersama dengan artis batik kita pada hari ini, Encik Farid. Okey, jadi Encik Farid, apa yang dilakukan dekat belakang ni? Okey, kalau boleh nampak rakan saya di sini, dia adalah seorang pelukis batik lah. Okay, yang dia sedang lukis adalah corak batik bunga. Tu bunga apa tu? Ada nama? Kita kebanyakan kat sini kita buat bunga raya, bunga kebangsaan lah. Boleh tengok kat sini. Yang ni yang utama, bunga kebangsaan, bunga orkid. Sebab kita buat kat sini kalau boleh bercirikan Malaysia punya heritage lah. Malaysia punya design traditional. Kita ada orchid, kita ada rose, kita ada bunga lotus, bunga matahari. Yang utama macam saya cakap lah, bunga raya. Bunga raya. Itu motif ya? Orang panggil motif. Ini motif. Ini motif dan mengikut tempahan lah. Alright. Jadi first kali lukis, dia macam kalau saya tengok dulu dia dilukis dengan pensel dulu. Maknanya dia dah profesional lah. Kalau yang macam ni dia profesional lah, dia tak perlukan tracing ataupun sketching kita panggil, ataupun melakar. Tetapi kalau tempahan yang unik ataupun tertentu, kita mesti sketch dulu lah. Sebab kalau freehand sebab batik ni kalau freehand tersalah kita tak boleh padam, kita boleh ubah design dia. Contoh tertumpah ke, terjatuh ke, tertitik ke, normal. Untuk buatan tangan handmade mesti akan ada macam ni lah. Itu ciri-ciri nak tahulah batik tu original buatan tangan ataupun print. Sebab sekarang ni banyak dekat pasaran dengan market memang banyak print. Yes. Okey, dah jadi dah bunganya? Okey, dah jadi dah bunga dia. Dengan daun. Lepas tu kita colour ataupun mewarna lah. Orang yang sama Orang yang sama. Jadi kat sini tak adalah macam orang yang melukis dia orang lain, artis lain yang macam saya cakap tadi, dia tertentulah. Kalau macam kawan saya ni, dia punya order, dia punya tempahan, dia akan colour lah. Sebab dia yang buat warna ni, dia yang create warna ni, dia kena colour. Ini jenis batik yang lukis? Lukis, ini batik lukis kita panggil. Dan kain ni kita panggil habotai lah, habotai silk ataupun sutera lah. Jenis-jenis sutera. Jenis sutera. Yang fabric ni sesuai untuk buat scarf, untuk selendang. Sebab tu nampak dia saiz kecil sikit. Saiz kecil. Tapi yang ni kita buat hanky. Betul tak? Kita buat hanky lah. Kita akan potong lah kecil-kecil. Kalau saiz scarf ataupun selendang dia besar sikit. Lebih panjang. Kurang 1 meter hingga 1.5 meter. Okey. So dia akan mewarna. Warna kalau mengikutkan saiz ni lebih kurang 20 minit akan siap lah. Satu kotak. Satu kotak 20 minit? Ya. Satu kotak, dan kita akan pastikan satu kain ni kita akan siapkan 1 hari lah. Selepas siap colour, paling kurang kita akan tinggalkan dia ataupun keringkan dia 2 hingga 3 jam. 2 hingga 3 jam. Dekat sini jugalah? Dekat sini juga. Sebab tu sini macam panas sikit, ada aircon sini macam panas sikit. Kita tak boleh guna aircon. Sebab lilin ni ada cepat sejuk. Bermakna kalau kita buka aircon, kita ada aircon kat sini kalau terpaksa, tapi api tu kita memang kena panaskan betul-betul. Okey, ini proses melukis lagi, ada berapa proses mewarna? Itu yang asasnya lah untuk batik lukis tangan. Dan kedua, saya boleh tunjuk nanti untuk chop ataupun stamping. So yang asas ni, kita ada paraffin wax, lilin putih dengan resin. Okey, kedua ni kita campur dan kita masak lah bersama hingga menjadi cecair lah, seperti lilin ataupun dia punya outline kita panggil. So kedua-dua ni dia ada timbang dia ada gram dia. Kalau ikut yang profesional, ada yang pakai lilin lebih, ada yang pakai resin lebih. Nisbah dia ada lah. Nisbah dia. Sebab dia ada bancuan, setiap artis ada bancuan. Ada yang suka lilin kasar sikit, ada yang halus sikit. Biasa memang basic kita akan belajar yang ni dulu. Ataupun kalau
kita ada buat mengajar tentang batik juga kelas. Kita ada 2-in-1 punya. Dia dah tak perlu nak timbang-timbang. Kita bagi 2-in-1 terus masak je. Alright. So yang ni adalah canting dia lah. Lepas lilin dah masak dah boleh mencanting. Mengikut saiz. Kalau yang macam di sebelah sini dia ada silk. Silk ni dia boleh guna mata halus. Dia digalakkan guna mata halus. Kalau yang cotton macam kain yang tebal, kita guna mata yang besar lah. Yes, XL, triple XL. Dan mata ni kita boleh custom lah. Ada yang mata 3, mata 4, mata 5. Ikut tempahan yang kita nak buat. Alright, itu dia punya bahan? Hand drawn lah bahan. Dan ni satu lagi, ini pun kita boleh katakan buatan tangan juga. Yang ni kita panggil batik chop ataupun batik block ataupun stamping lah orang panggil. Kalau belah di pantai timur dia panggil chop. Dia bahan sama, proses lain sikit lah. Sebab dapur dia berlainan. Nanti saya tunjuklah kenapa dapur dia tu berbeza. Alright. So dan ini adalah sodium silicate. Ini adalah untuk mematikan warna lah. Selepas produk kita siap, kita tak boleh skip ataupun kita tak boleh lari daripada step ni lah. Lari daripada step ni. Sebab ni important lah. Kalau tak ada ni, warna akan luntur. Ini chemical lah, sodium silicate. So yang ni pun agak bukan berbahaya, dia cuma sensitif lah. Kulit yang tak berapa nak baik, kita bagi glove apa semua. Dan yang buat ini pula, dia ada khusus dia lah. Dia ada orang-orang yang tertentu. Dia bukan semua orang buat kat sini. Dia tak boleh. Okay. Dan yang ni soda ash. Soda ash ni dia menggantikan sabun serbuk. Sebab dia kuat, dia boleh hapuskan lilin ataupun menanggalkan lilin daripada fabric. Kalau guna sabun biasa boleh, tetapi akan ada cebisan ataupun debu-debu lilin yang akan tinggal. Tak habis lah. So soda ash ni dia menggantikan lah. Dia menggantikan sabun. Kita panggil soda ash. So ini adalah bahan asas dia lah. Kemudian kita pergi ke step proses melukis. LFM lepak di Ahad 3.40 hingga 4.14 petang. 34 jam kita suka. LFM rentak interaktif kota. LFM lepak di Ahad 3.40 hingga 4.14 petang. 34 jam kita suka. LFM rentak interaktif kota. Okey, kita dah sampai di sini. Ini tempat untuk apa ni, Cik Farid? Okey, di sini adalah untuk table ataupun meja untuk batik chop lah, ataupun kita panggil batik block. Alright. So ini design-design dia, block-block design dan tempahan. Macam saya cakap tadi, dekat sini kita utamakan Malaysia punya traditional design ataupun corak lah, macam bunga raya. Kita ada wow, kita ada rama-rama, kita ada penyu. Ini semua melambangkan Malaysia punya culture lah ataupun corak-corak lah. Yes, budaya kita. Kita ada design kampung. Ni apa orang kata nak buat dia punya ni corak ni, ini besi ke apa dia punya dia bahan? Sekarang kita panggil tembaga. Ataupun kalau dulu dia start daripada kayu. Kayu macam lambat sikit lah kot. Yes, kayu kan? Tu dulu kan tak ada teknologi sangat dan tak ada bahan yang majulah macam tembaga, macam zinc kan, sebab diorang nak tempa. Sekarang yang ini dia lebih tahan lah. Dia punya kualiti lah lagi senang nak jaga. Macam kayu kan berat, banyak kan nak chop. Dan cara nak guna dia, kita akan panaskan di dapur ni lilin yang betul-betul panas. Dia akan lagi panas daripada batik canting lah. So banyak? Yes, banyak. Ini dia pakai kawah lah kebanyakan. Kurus lah dekat sini. Lemak semua habis terbakar. Habis burn lah kat sini. Kalori semua. Memang kalau saya buat kat sini pun, kalau boleh 5 hingga 6 jam satu hari kat sini. Wow. 5 hingga 6 jam. Kita akan ambil ini dan kita akan chop lah. Kain lah atas tu lah? Kain atas. Dan kalau boleh rasa dia sejuk, sebab dalam ni dia ada span dengan air. Supaya dia tak melekat.
Dia kena ada ni, lapisan atas dia baru kain. Supaya lilin yang, sebab bila kita chop, lilin tu dia akan tembus depan belakang. Ini yang dah di-chop dah ni. Ini chop. Ini dah di-chop dan di-color. Nak kenal dia dari segi macam mana? Motif dia berulang ke macam mana? Yes, motif dia berulang. Kalau chop ni ataupun motif dia sama lah. Kalau blok tu bunga-bunga. Patutlah saya ingat macam mana teranya dia lukis satu-satu bersama je kan. Padahal chop je kan. Padahal chop. Okey. Lepas itu ni proses apa ni? Okey, yang ni yang kita dah chop belum color. Dah chop belum color, boleh tengok. Maknanya chop dekat meja tadi. Lepas tu color di sini, di frame. Color dekat sini lah. Pemidang ataupun kita panggil pemidang lah. Yang ni lukis tangan. Yang ni sebab ada tempahan. Yang ni yang kita chop. Dan ni yang kita color lah untuk batik blok. Boleh tengok hasil dia. Boleh tengok. Okey. Ini kain jenis apa ni, Cik Farid? Kain cotton? Cotton. Kita ada cotton, sponge cotton, rayon kita ada. Kita ada kain CDC. Itu kain-kain yang tebal. Kain yang macam, tapi cotton ni dia sesuai lah untuk cuaca dekat Malaysia lah sekarang. Macam perempuan baju kurung kita boleh buat. Kain sarung pun boleh buat. Selalu kain sarung buat kain cotton. Lepas tu kita boleh buat beachwear lah, pakaian untuk pari untuk perempuan. Tablecloth kita boleh buat, wall hanging dan macam-macam lah. Maknanya kalau dah lepas sidai pula, dah lepas jemur ni, habislah proses buat batik? Yes, dah lepas siap, kita pastikan betul-betul kering. Lepas tu kita akan double check lah, sebab kadang-kadang ada lilin yang tertinggal. Sebab lilin ni dia lekat dekat fabric sangat kuat. Kita kena double check lah, sebab nanti bila dah pakai tak elok pula ada lebihan design tu kan. Ada lebihan lilin tu. Dan di sana tu dah lepas cuci lah. Cantik dah hasilnya. Ni ayah-ayah dah boleh pergi buat raya. Dah boleh buat kain. Dah boleh jadi kain Ella lah. Okeylah, akhir sekali pesanan daripada Cik Farid lah. Cik Farid ni selaku macam dah pakar tau. Untuk bidang batik ni kan. Mungkin ada pesanan kepada mereka yang nak menceburi bidang batik ni, Cik Farid. Okey, untuk pada mereka yang nak minat untuk menceburi bidang batik ni, dialu-alukan lah. Boleh datang ke Jadi Batik, galeri Jadi Batik, dan kita boleh mengajar macam mana untuk proses untuk melukis dan mewarna. So kalau ada minat atau ada bakat, jangan sia-siakanlah. So boleh luahkanlah pada kami dan boleh jadi inspirasi lah untuk mereka-mereka yang berminat. Terima kasih. Sama-sama. Tu je Cik Farid selaku artis batik di sini. Di Jadi Batik yang dah bermula dari tahun 1976 lagi di Kuala Lumpur ni. Nanti kita akan bersama dengan anda untuk yang terakhir sekali lah apa yang kita nak tunjuk di Jadi Batik ni. Jadi tunggu terus saja bersama dengan 34 je KLFM lepak di Jadi Batik, Jalan Inai, Kuala Lumpur. KLFM lepak di Ahad 3.40 hingga 4.14 petang. 34 je kita suka. KLFM rentak lepak di Ahad 3.40 hingga 4.14 petang. 34 je kita suka. KLFM rentak interaktif kota. 34 je KLFM lepak di Jadi Batik dan juga dah sampai dah ke hujungnya. Dan saya saja je akhir sekali saya minta penerbit dekat tempat ni lah, cantik. Kalau ini jenis stamping batik lah kan. Okey. Jadi itu saja untuk minggu ini untuk kita bawakan kepada anda. Jangan lupa cuti sekolah ni kalau tak ada tempat mana nak pergi ataupun tercari dekat mana anda boleh bawa anak anda untuk belajar mengenai batik, Jadi Batik di Jalan Inai, Kuala Lumpur ni lokasi yang paling sesuai untuk anda bawa anak anda, sebab dia ada praktikal, boleh tengok hasil batik dan juga boleh mungkin menaikkan minat anak-anak kita untuk mempelajari mengenai seni warisan kita iaitu batik. Okey. Jadi bagi pihak penerbit Mimi Wala dan juga saya Zima Syariza Mazlan dan juga untuk KLFM sendiri, terima kasih di atas semasa anda, luangan masa anda bersama dengan kami 34 minit bersama dengan 34 je KLFM lepak di Jadi Batik. Kita jumpa lagi pada minggu depan di lokasi yang mana bersama dengan penerbit yang lain pula. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Kuala Lumpur. Selamat bercuti. KLFM lepak di Ahad 3.40 hingga 4.14 petang. 34 je kita suka. KLFM rentak interaktif kota.